Hai bersama saya Nabila. Okey, hari ni kita mari sekali lagi di mana tempat berlakunya kebakaran di kampung Cina ni. Okey, hari tu kan saya royak untuk dapatkan detail dengan Tok Ngulu. So hari ni Tok Ngulu dapat dah detail-detail untuk kita bagi sumbangan rumah tu. So kita mari sekali lagi untuk tengok tapak lah. So saya boleh nampak lah dia punya tapak sini dah untuk kita bina. Nama apa dah? Alias. So lagi ni cik, bila dia tengok ni, nama ni nama ramah, atas nama ramah. Dia tanah kongsi dia. Walaupun memang hak milik cik, tapi dekat dia punya hitam putih ni ramah-ramah panggil tanah sakol lah siap awak. Macam mana kita ni untuk dapat kelulusan majlis tu? Tak apa, kita try cuba. Gapo cik nak royak ke orang ramah-ramah supaya support kita untuk kita dapat kelulusan daripada majlis ni. Okey. Saya lah kalau minta mau sangat dengan Majlis Pembandaran Kota Baru dan pejabat tanah supaya memberi kelulusan dengan masa-masa kebakaran ni untuk membuat rumah baru di tapak asal. Sebabnya di gerana tu ada nama mati ke ramai-ramai. Tapi di satu bahagian tu sudah tertulis nama saya. Okey, jadi bila dapat kelulusan daripada majlis, kita bina rumah cik dan ni secara percuma lah. Ya. Alhamdulillah. So saya rasa korang ramai ni supaya share balik ataupun komen apa-apa untuk sampai ke majlis lah. Supaya kita dapat bina rumah secara percuma tanpa bayaran untuk membantu masa-masa kebakaran di kampung Cina ni. Kita mau sangatlah daripada Majlis Pembandaran Kota Baru dengan Jabatan Tanah supaya meluluskan segera permohonan bina rumah di tapak masa kebakaran dengan segera. Bila lulu tu kita akan segera buat lah.